Alhamdulillah, projek pembinaan masjid dan shelter untuk saudara kita di Gaza menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Semua bahan mentah telah diterima dan pemeriksaan kualiti dilakukan mengikut spesifikasi bagi memastikan keselamatan dan ketahanan setiap komponen. Fabrication rangka aluminium dan kelengkapan keluli kini hampir siap sepenuhnya. 5 unit tent sedang dibina di kilang, termasuk 1 unit khas hasil sumbangan rakyat Malaysia. Jurutera GDD juga berada di lokasi selama 3 hari untuk memastikan proses teknikal dan galvanisasi benar-benar mematuhi standard yang ditetapkan. Dalam masa terdekat, pihak kilang akan menjalankan pemasangan percubaan bagi menguji kestabilan struktur sebelum dihantar ke Gaza. Perkembangan ini membuktikan bahawa sumbangan para penyumbang sedang bertukar menjadi binaan perlindungan sebenar untuk keluarga-keluarga yang terkesan di Gaza. Teruskan menyokong usaha ini agar lebih banyak masjid dan shelter dapat dibina demi harapan dan maruah kepada mereka yang sedang diuji.